bos tua ataupun bos muda. Korang nak bos yang mana satu? Pertama sekali, kita kena sedar bos yang tua tak semestinya ada ilmu dan pengalaman yang banyak. Pada masa yang sama, bos yang muda tak semestinya tak ada ilmu atau pengalaman. Lebih-lebih lagi di zaman teknologi dan internet ini, di mana maklumat dan ilmu macam ini saja. Kenapa saya katakan bos yang tua tak semestinya banyak ilmu dan pengalaman? Sebab, yes, lagi berumur anda, lagi banyak pengalaman. Tetapi mungkin zaman sekarang ini ada bos yang muda lagi banyak ilmu dan pengalaman. Sebab apa tahu? Sebab bos yang muda itu mungkin banyak mencuba pelbagai benda. Maksudnya, orang bos yang muda yang dah pergi ke pelbagai industri, pelbagai syarikat dan macam-macam pengalaman, mungkin akan dapat banyak experience berbanding dengan bos yang hanya satu tempat saja bertahun-tahun. So, itulah yang kita kena faham dahulu. Of course, mungkin korang perasan mana yang lebih tua mungkin pendapat dia lebih konservatif, lebih nak selamat. Okey, sebaliknya bos yang muda dia lebih berani dan lebih kreatif sebab bos muda ni banyak terdedah dengan internet, TikTok dan sebagainya. So dia ada banyak pendedahan. But tak semestinya. Ada je bos-bos yang lebih berumur yang sebenarnya up to date dengan teknologi dan juga berita-berita bisnes yang terbaru. So kita jangan tangkap muat. Kita kena pilih, tanya dan fahami orang bos kita tu macam mana. Kesimpulannya, janganlah diskriminasi berdasarkan umur ataupun dipanggil resis umur. Okey? Nama saya Firdaus Johari, coach kreativiti anda. Fikir-fikirkan.